Saudara-saudari dan kawan-kawan, malam ini saya nak bercerita tentang perubatan Melayu. Tentang bomoh, tentang pawang, tentang bidan. Saya ni, arwah nenek saya ialah seorang bidan. Saya dilahirkan oleh nenek saya sendiri. Artinya, mak saya tu dibidani oleh nenek saya. Jadi, ketika itu saya dilahirkan sebelum merdeka, tahun 1950. Artinya, ketika itu ada perubatan Melayu. Ada bomoh Melayu, ada dukun Melayu, ada pawang Melayu, ada apa yang dikatakan bidan Melayu. Jadi inilah keilmuan-keilmuan yang ada pada ketika itu. Tapi hari ini kita cuba menafikan, kita cuba memperkecilkan, kita cuba mempertidakkan, kita cuba menenggelamkan peranan yang dimainkan oleh mak-mak bidan, tok-tok bidan, tok-tok bomoh, pawang dan dukun. Sebenarnya dulu sebelum adanya keilmuan moden ini, kita menggunakan pawang, kita menggunakan bomoh, kita menggunakan mak bidan. Jadi sekarang ini kita lihat bagaimana Big Pharma, kilang-kilang, syarikat-syarikat perubatan telah masuk dan mengenepikan, meminggirkan, cuba memadamkan, menghapuskan perubatan tradisional Melayu. Jadi kerana itu kita lihat baru-baru ini bagaimana saya pernah berkempen dan bercakap bahawasanya ubatan-ubatan herba ini patut dihidupkan kembali. Dulu, minggu lepas saya terbaca satu berita di Baling bagaimana suami isteri ini telah ditangkap dan ditahan kerana apa? Membuat ubatan-ubatan tradisional Melayu daripada herba-herba Melayu. Ini salah. Sebenarnya kita patut galakkan apa yang perlu dilakukan. Apa yang perlu dilakukan oleh pejabat Kementerian Kesihatan ialah menilai kembali, melihat dan menggunakan pengalaman-pengalaman bomoh, pengalaman dukun, pengalaman nak bidan ni, kita bukukan keilmuan-keilmuan mereka ini, kita bukukan urat-urat kayu yang ada di dalam bumi kita ini, kita bukukan, kita kaji, kita selidik apa bahan kimianya, apa DNA-nya, dan inilah cara kita itu memperkembangkan. Lihat contohnya tongkat ali, contohnya daun ketum, contohnya banyak lagi. Contohnya herba kita seperti lengkuas, kunyit, apa lagi, ginger, bawang putih. Ini semua ubatan-ubatan tradisional. Kita tak boleh, kita harus menggunakan, tidak diberi pengkajian yang ilmiah dari ilmiah moden. Jadi kita kawinkan keilmuan pawang, bomoh, dukun dan mak bidan ini, kita kawinkan, kita modernkan, kita gunakan supaya mereka dapat dimajukan lagi. Kerana itu saya menyeru kerajaan pada ketika ini harus tidak berlaku kasar terhadap herba-herba perubatan Melayu ini. Ini hak tradisional kita, ini daun-daun, pokok-pokok kayu ini kita kaji apa peranan mereka dalam kehidupan umat manusia ini. Saya tak tahulah senduduk itu apa kekuatan senduduk itu, pokok ini apa kekuatannya, pokok pegaga ini apa kekuatannya. Semua ini memberikan peranan. Jadi kalau kita betul-betul kerajaan Malaysia ini yang klaim mahu membaiki kesihatan ini, inilah tugas dan kerja mereka untuk mempertingkatkan lagi keilmuan yang telah ada pada mak bidan, yang ada pada pawang, yang ada pada bomoh, yang dibukukan dan dikaji dan disebarkan keilmuan ini. Inilah cerita dari Private Big Deal untuk malam ini. Terima kasih.